Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya nak tunjukkan cara macam mana nak add device setelah kita create site tu semua kan. So, cara nak add device, pergi dekat bawah ni, nampak ada application ni semua, pergi kat device, okey. Sebelum ni kita dah create site kan. So, contoh kita tambah device office, kita pergi kat office, klik add. Alright. So, bila create, dia akan bagi list of device lah. So untuk video kali ni kita akan pakai Synface 4 series. Klik benda ni. Okay, dia akan keluar pop up macam ni. So kalau nak scan, tekan yang dekat, kalau ni nak letak manual. So tepi ni ada macam lambang barcode ni. Tekan scan ni. Confirm. Okay. Allow. So dia akan keluar. Scan. Alright. Bila dah ada benda ni, search. Okay, bila search dia bind kepada zone yang default zone je lah. So enter the device name. So kita buat device office. Okay, bila dah settle benda ni, kita add sets. Tekan bawah add. Alright, settle untuk add device. So kita try tengok ada tak. Refresh. Device is added successfully. Tunggu ada device tu ada bunyi macam tu. Kira dah berjaya lah add. Ni. Dah ada dah. Alright. Okay. Itu saja video kali ini. Sekian, terima kasih.